Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sekarang berada di mana? Cuba teka. Okey, sekitaran ni. Okey, kami sekarang berada di Kuala Selangor, tempat Kampung Kuantan. Kalau Kampung Kuantan, kalau anda biasa dengar, iaitu kampung apa? Siapa betul? Kampung Kuantan di Kuala Selangor, tempat kelip-kelip. Aduh, tengok tu. Tu tulis Firefly Kuala Selangor tapi tak nampak. Sekarang dalam perjalanan daripada Blasdi, kita daripada kaunter tiket kaunter ke arah jetty dia lah. Ini adalah sungai yang mana kita akan telusuri naik sampan, naik ke atas bot untuk melihat kelip-kelip. Ready? Hari ready? Ready? Faris, ready? Baiklah, okey. Ready? Okay, ready? Pas ya? Ready? Okay, inilah sampan yang kita naik. Tak nampak sangat sebab gelap kan. Okay. Buat pertama anak 3 orang dia. Okay, duduk. Hati-hati. Pandang ke depan. Kalau ada apa-apa soalan, tanya abang belakang dia. Pasal kelip-kelip lah. Pasal kelip-kelip, sungai. Biar aku ni kan. Okay, masih orang. Alright, enjoy. Okay, InsyaAllah. Sekarang dah pada dalam bot. Memang gelap sebenarnya. Satu bot ni 4 orang. Masuk abang Indayong 5 orang. Kalau ikut sekitaran memang gelap kat sini. Tak nampak apa. Tapi kita akan pergi ke tempat kelip-kelip nanti. Okay, ni kalau nampak dekat pokok ni. Pokok apa tadi? Pokok berembang. Kelip-kelip tengah duduk makan pucuk daun berembang. Jadi kelip-kelip ni banyak dekat pokok lah kat sini. Kalau nampak mata kasar memang sangat clear. Macam lampu raya kan. Kelip banyak-banyak. Dapat ke pokok kita nampak lah dia punya kelip lebih jelas. Selepas lebih kurang 20 minit di atas air, di atas sampan, 20 minit ke 25 minit, itulah dekat-dekat setengah jam juga, baru kami patah balik semula ke jetty, menunjukkan selesailah penggambaraan di atas air menikmati kelip-kelip tadi. 1, 2, 3. Kami di Firefly Kuala Selangor. Alhamdulillah kami telah selesai menikmati kelip-kelip di Sungai Kuantan Kuala Selangor. Okay, saya akan ceritakan sedikit maklumat yang mana yang mungkin tak dapat dikongsikan dalam gambar. Okey, Kampung Kuantan ni merupakan salah satu lokasi mana Sungai Selangor lah. Daripada sini ke Kuala lebih kurang 10 km. Kalau ikutkan daripada maklumat berbual dengan pendayung tadi, dia kata kalau ikutkan sepanjang Sungai Selangor ni ada kelip-kelip lah. Tapi tapi kenapa kat kawasan ni lebih dominan? Sebab kawasan lain, contohnya di Kuala tu dah banyak lampu-lampu. Lepas tu dah ada banyak bot yang gunakan diesel, jadi asap tu mengurangkan populasi kelip-kelip kat sana. Lepas tu kalau katakan sepanjang sungai ni, kalau ikutkan daripada Kampung Kuantan ke seterusnya ke arah hulu pun banyak lampu-lampu dah. Tapi kawasan yang Kampung Kuantan ni dia masih kata dara lagi lah, tak banyak pokok, tak banyak lampu-lampu. Dan memang dia purposely dia guna sampan yang tak ada enjin untuk membantu supaya kelip-kelip tu masih stay kat sana lah. Sebab kalau kata ada guna enjin bot berenjin, memang asap tu akan mengganggu kelip-kelip tu. Kelip akan lari lah, tak suka pada asap-asap tadi. Satu lagi, kelip-kelip ni dia kalau kita pergi kat sungai tadi, kebanyakan kelip-kelip ni, bukan kebanyakan, boleh katakan overall lah, kelip-kelip ni akan berada dekat pokok yang namanya pokok berembang lah. Kalau kenapa mereka dekat pokok berembang ni? Sebab pokok berembang ni tempat mereka cari makan. Kelip-kelip ni akan pergi kat pokok ni, dia akan sedut nektar daripada cairan pokok tadi dan akan jadi sebagai sumber makanan lah. Dan daripada sains yang dia tunjuk tadi, kalau ikutkan tu salah satu makanan kelip-kelip tadi. Satu lagi makanan pada kelip-kelip ni adalah siput kecil. Ada nama dia lah, saya tak ingat agak saintifik nama dia. Maknanya kenapa kelip-kelip berada kat sana? Sebab sumber makanan. Sebab tu bila malam-malam, siang dia tidur, macam tu lebih kurang kelip-kelip. Malam waktu maghrib dia akan keluar,
dia akan pergi dekat pokok-pokok ni, akan hisap manisan nektar tadi lah. Sebab tu kelip-kelip berada dekat sana. Dan kata berbual tadi, dia kata kalau nak waktu yang paling meriah sekali, waktu tu malam, waktu maghrib tu 7.30 tu memang paling banyak sekali lah. Lepas tu dia, kalau ikut sini dia kat 7.30 sampai 10.30. Maknanya 7.30 tu paling meriah. Lepas tu dia akan kurang lah, sebab bila dia dah kenyang dia akan balik lah kan. So kalau nak dapat paling meriah, waktu dia datang, dia bangun tidur, dia lapar, 7.30 tu dia akan pergi dekat area sungai Kuantan ni. Satu lagi, kelip-kelip ni dia macam kebanyakan serangga lain lah. Dia akan datang, dia mula dengan telur, lepas tu bentuk lava, lepas tu bentuk pulpa, lepas tu bentuk kelip-kelip dewasa. Masing-masing dia ada jangka hayat masing-masing. Dan kalau dewasa ni dia hidup sehingga up to 4 minggu je kan? 3 bulan. 3 bulan ya. Lebih kurang macam tu lah. So maknanya jangka hayat macam tu lah. So dari situ dia akan teruskan putaran hidup dia. Dia akan bertelur, lepas tu menghasilkan larva, pulpa, telur kelip-kelip dewasa dan sebagainya. Satu lagi, kenapa kelip-kelip ni dia, kalau kita perasan, kelip-kelip ni dia ada yang terang dengan tak apa terang. Yang terang ni adalah kelip-kelip jantan, yang kurang terang ni kelip-kelip betina. Malap sikit. Dia kelip-kelip tapi dia kurang terang berbanding kelip-kelip jantan. Kelip jantan lebih terang. Dan kalau kita perhatikan dia macam, kalau pokok-pokok tu macam bunga apa tu, macam lampu raya. Dia kelip-kelip serentak je. Yang kalau ikutkan, yang kalau kita nampak di jauh tu kelip-kelip serentak cerah tu adalah kelip-kelip jantan. Kelip-kelip betina dia kelip juga tapi dia mungkin tak serentak dan juga mungkin tak apa nak terang. Okey, tu ada siapa nak tambah informasi? Okey, itu je sedikit pengkongsian daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.